Hari ni kita nak belajar cara buat biskut nostalgia Old School Chocolate Cookie. Mula-mula sekali, bakar kacang gajus pada suhu 130 darjah Celsius selama 10 minit. Lepas tu, masukkan kacang gajus yang dah dibakar tadi ke dalam food processor dan blend sampai halus. Untuk buat biskut, kita satukan butter dan gula icing yang telah diayak. Letak juga sikit esen vanila, kemudian kacau sampai sebati. Masukkan pula kacang gajus yang kita dah blend halus tadi, tepung gandum yang telah diayak dan gaul semua bahan sampai sebati. Tambahkan pula coklat rice dan gaul sekejap. Masukkan adunan biskut ke dalam piping bag, kemudian dah boleh pipekan adunan kat dalam paper cup. Lepas tu, bakar adunan pada suhu 160 darjah Celsius selama 20 minit. Sementara nak tunggu biskut sejuk, kita cairkan coklat dulu. Sediakan periuk yang berisi air panas, kemudian letak satu lagi mangkuk yang ada coklat kat atas dia. Kacau-kacau coklat sampai semua coklat cair. Lepas tu, pipekan coklat cair tadi kat dalam paper cup sampai hampir penuh. Goyang sikit bekas untuk ratakan coklat dan taburkan sikit gula manik kat atas sebagai hiasan. Simpan dalam peti sejuk 10 minit untuk keraskan coklat. Dah siap Old School Chocolate Cookies kita. Siapa yang suka makan cookies ni masa kecil-kecil dulu, wajib cuba resipi ni. Sangat sedap dan penuh rasa coklat. Selamat mencuba!